Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqim wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan sunat bahawa berdiri imam yang menyembah yang kamanyak terimeh duduk depan ataupun yang munfarid semasa berdiri berbetulan kepala manyak yang laki-laki. Ni ingat pada matolak kita terimeh semaya manyak laki-laki, kita nak duduk betul mana? Jawabnya betul kepala, bukan betul tubuh, bukan betul punggung, bukan betul kaki. Kalau banyak laki-laki tentu betul kepala dia. Dan jika kanak-kanak sekalipun banyak budak, dan berbetul dalam punggung banyak yang perempuan dan khosah. Jadi kalau banyak tina, kita duduk betul dengan punggung di tengah. Kalau jatuh betul kepala, kita nak jadi tu imam tu ataupun kita hak semaya sore. Jadi kena pergi pandai lah, bukan kata syarat dak sunat. Dan jika kanak-kanak sekalipun banyak, itu dia hantarkan kepala banyak yang laki-laki pada kiri tu imam. Banyak jatuh kena tolak kiri. Banyak tina tolak kanan. Dia kena tukar juga tu. Lama-lama sekali. Kalau banyak jatuh, kepala kiri. Kalau banyak tino, kepala jatuh, kepala kanan. Biasa masjid tu hero betul jatuh api. Pita situ sini sah. Atas pelita tu tulis lelaki. Buka pita hijau. Ataupun perempuan. Jadi kita ingatlah kalau tak ada lampu pun. Kita tengok banyak. Tu banyak jatuh tu kerana kepala kiri. Kalau kepala banyak lek kanan, itu banyak tino. Jangan letak banyak. Ada pun kita nak duduk sana lah, jaga dia tu. Dan kebanyakan badannya pada pihak kanan tu imam. Ada pun banyak perempuan dan khunsa, maka hendak berdiri imam pada berbetul punggung keduanya dan kepala keduanya pada pihak kanan imam. Apa dah tu? Itulah cara. Cara letak dia. Aku satu dalil di bawah. Kerana hadis bahawa Sa'anah radhiyallahu anhu bersemaya ia di atas mayat seorang lelaki. Maka dia berbetul kepala. Itu dalil. Dan di atas mayat perempuan maka berdiri ia berbetul punggung.
Maka berkata bagi oleh Al-Alla bin Ziyad, adakah begini adalah semaya Rasulullah? Di atas perempuan berbetul punggungnya dan banyak lelaki berbetul kepalanya. Jadi orang tanya dia dah. Katanya kata Anah bahkan. Jadi Anah buat lagu tu, dia tanya dia, Nabi buat lagu ni kah? Dia kata ya, Nabi buat lagu ni. Nabi buat seperti aku buat lah, aku tengok Nabi buat. Maka hasilnya bahawa dijadikan kebanyakan tubuh mayat yang laki-laki pada pihak kanan ini. Tubuh tu beralik kanan. Muka kepala kiri. Maka dijadi kepala mayat yang laki-laki pada pihak kiri ini. Dan mayat yang perempuan dan khunsa dengan akah tersebut itu. Masa ni. Jika tidak disemaya mayat yang perempuan itu pada kubur Nabi. Bahkan disemaya di kubur Nabi ke mana pula? Mayat-mayat di kubur Nabi. Adapun jika ada ia di sana di kubur Nabi, mayat perempuan, maka afdal dijadikan kepala mayat yang perempuan itu pada pihak kiri imej. Supaya jatuh juga lah. Kalau sembahyang tempat biasanya kepala kanan. Tapi kalau sembahyang di makam tempat Nabi kepala kiri. Seperti kepala mayat laki-laki. Supaya adalah kepala perempuan itu pada pihak kuburnya yang beliau. Kepala mayat. Kerana dijalanikan adat. Mana diberadakkan dengan Nabi lah. Jadi kalau kita tak kepala kanan, kaki mayat betul dengan kepala Nabi. Tidak sih. Apa lah. Banyak bila kita tani, masa kita tani yang kena kepala kanan, hak kita duduk ketiak sini masa kita semaya letak nak semaya. Jadi banyak Rasul ni kepala kanan. Bahkan kalau kita letak banyak orang tino tepi dia tu kepala kanan kok. Kaki tino betul kepala Nabi. Itu saya gitu. Abang tu kena pusing kepala hak tino tak lek kiri tu kok. Soalan terpelaga sama kepala gitu. Rasa bila dihina. Kalau kaki dengan kepala, apa hina pula? Kalau semuanya tempat makam Rasulullah lah. Banyak. Itu cara dia. Itu makna kata kerana dijalani keadaan. So, kerana kita beradak. Beradakkan Nabi. Sebab kita nak hunjurkan. Kalau Nabi tak boleh. Adaknya. Makam Nabi tak boleh. Dia belak pun tak boleh. Dan berlakulah tafsir ini pada berdiri semaya atas kubur. Kerana ditilik kepada barang yang ada ia dulu. Dan jika dijauhkan dia oleh Syekh Zarkashi sekalipun, seperti kata Syekh Ramli. Adapun makmum, maka berdiri dengan barang yang mudah baginya. Makmum duduk mana duduk je lah. Kira tak ada hati imej. Hati imej dengan mufarid. Dan sunat disemayakan dia akan mayat di dalam masjid. Jadi kita semaya mayat di masjid dah paling mulai. Dalil di bawah. Mungkin dalil nak tambah sikit. Harus semaya mayat itu di musalla dan harus juga disemayakan dia di masjid. Dah lah. Ikutlah di mana kok. Tetapi disunat pada masjid. Kerana beripung manusia padanya. Satu, dah pula kerana hadis riwayat Aisyah bahawa Nabi SAW semaya di atas Suhail ibn Baida dalam masjid. Itu Nabi buat sendiri. Hadis kemah lagi. Hadis pula Sahih Muslim. Dan sunat dijadikan makmum 3 sah ataupun lebih. Kalau ramah lah, kalau 3 orang, tak payah 3 sah, nama 3 orang tu. Makmum kena buat 3 sah. Jika ada yang semaya tu ni orang ataupun lebih daripada ni, jadi 1 sah tu 2 orang ya. Itu. Kita faham katanya makmum 3 sah tu mana tak imej tak kira. Jadi syukur. Kalau makmum mari ni orang, buat 2. Tapi kalau mari 3 tak kena buat sore bergat sikit gitu. Jadi satu buat sebaris lah. Ada 3 orang, 4 orang. Kerana hadis tidak daripada orang Islam yang mati dan disemayakan atasnya 3 sah, malaikat diampunkan baginya. Itu perlu bahas 3 sah. Riwayat Hakim dan lain. Kita tengok hadis di bawah sikit.
Hadis ini telah terdulu sebut daripada Malik bin Hubairah. Lepas dah tadi kita sebut dah dulu. Maksud hadisnya tidak seorang Muslim yang mati ia maka disemaya atasnya 3 sah pada orang Islam. Melainkan wajib ia, yakni mewajib oleh Allah baginya syurga. Dan pada riwayat lain maka sungguhnya dia ampun baginya. Lepas tu lafaz lagi di bawah. Lafaz riwayat Hakim begini. Atas tu mata tu sebagai terjamuh mata di bawah ni. Anna Rasulullah qala ma saffa sufufun salasatan minal muslimin ala janazatin illa aujabathu. Itulah lafaz Hakim dibuka oleh Mustadrak ya. Dan jika tidak hadir yang semaya malaikat ni orang dengan terimej juga. Jadi hasad ni orang tu makmum, terimej seorang 7. Kalau mari ni orang bermolek, maka mana? Kalau ni orang bermolek, mana ni orang ni dengan imej. Maksud dengan imej tu sekali dengan imej. Dia tak suka hak lepas ni. Hak lepas ni makmum saja ni, terimej seorang 7. Hak ni dengan imej, makmum 5 lah. Maka hendaklah berdiri seorang serta terimej dan 2 orang 1 sah. Jadi duduk sekali dengan terimej seorang. Lepas tu 2 orang 1 sah di belakang dan 2 orang pula 1 sah. Jadi hak mula-mula tu duduk sekali dengan terimej tu. Kalau duduk sama pun ya sah ikut tak salah. Cuma ya kena tunggu sikit tu afdalnya. Masalah tu terimej. Jadi kalau kita nampak 3 sah kan dengan terimej dah. Tak ada 4 dengan terimej dah. Dan jika hadir yang semaya tu 3 orang dengan imej juga. Terimej seorang makmum 2. Maka saya kira bahawa berdiri seorang di belakang terimej dan seorang di belakang orang di belakang terimej. Jadi gitu. Terimej makmum 1, makmum 2. Jadi dekat tu. Jadi bukan kata petundak jadi hanya kat tu. Itulah cara dia. Dan muhtamil bahawa berdiri yang 2 orang itu di belakang terimej. Apakah terimej seorang makmum 2 lalu di belakang. Jadi gitu. Boleh gitu boleh. Muhtamil. Maka adalah imej itu 1 sah dan yang 2 orang itu 1 sah. Maka sekurang sah itu 2 orang. Tapi terimej bila kata sah juga. Dan gugurlah sah yang ketiganya sebab tak ada orang kan kerana uzur. Tak ada 3 sah dah lah. Habis itu tertib jadi terimej semaya. Siapa nak buat terimej semaya pula? Bermulanya aula jadi imej semaya banyak itu segala asabah. Asabah dalam bab sako. Siapa makan asabah? Kalau mati pok anak yatim asabah. Karena mereka itu terlebih hampir lagi terlebih kasih sayang. Dan doa mereka itu lebih hampir bagi diperkenan, diterima. Doa mereka. Maka didahulukan daripada mereka yang hampir. Tengok, iaitu didahulukan bapa. Kalau mati anak. Anak mati. Pok terimej. Kemudian maka nenek laki-laki hingga ke atas. Kemudian maka anak laki-laki. Anak laki-laki kalau pok tu mati. Lepas tu paling-paling kurang kita akan mengaji ni. Kalau mak kita, ayah kita tak ada, kita lah terimej sudah tolak kan lah. Sekali tu lah tak ada dah. Tolak lah tak ada kena buat dah kita. Bukan payah pun. Naik gila terimej. Kemudian maka cucu laki-laki yang ke bawah. Kemudian maka saudara laki-laki seibu sebapa. Kemudian maka saudara laki-laki sebapa. Kemudian maka anak saudara laki-laki seibu sebapa. Kemudian maka anak saudara laki-laki sebapa. Tertib lah. Kemudian maka mamak seibu sebapa. Mamak ni mak panggil pak saudara lah. Pak saudara atau mamak. Bahasa lama. Kemudian maka mamak yang sebapa. Dia panggil pak saudara sepok. Kemudian maka anak mamak yang seibu sebapak kita panggil sepupu. Kemudian maka anak mamak sebapak. Kemudian maka mamak bagi nenek laki-laki. Kemudian maka anak mamaknya. Maka demikianlah.
Dan kemudian daripada segala asabah nasab itu didahulukan mu'tik, iaitu tuai yang merdekakan. Kita panggil sayyid lah tu mu'tik, bukan mu'tak. Mu'tak tu hamba yang dimerdeka, kata mu'tik. Kemudian segala asabahnya yang pada nasab. Kemudiannya maka mu'tikul mu'tik. Dua lapis lah. Kemudian maka segala asabah yang pada nasab, dan demikianlah. Pendek kata hak ni sebab orang nak terima semaya ni kebanyakan dia hari ni okey lah. Okey kita guru tak lebah tak jadi terima. Gitu. Yang paling aulanya kita tuai sendiri nama ni. Kemudian maka sultan ataupun naib jika ada Baitul Mal. Kemudian maka zawul arham, jadi mengikut dalam bab faraid juga. Maka didahulukan yang terlebih hampir daripada mereka itu, iaitu bapa bagi ibu hingga ke atas. Kemudian maka cucu laki-laki pada anak perempuan. Kemudian maka saudara seibu. Maka dijadikan saudara seibu di sini pada zawil arham, salahnya pada bab saka. Seperti kata Syekh Ramli dalam Nihayah. Kemudian maka saudara ibu yang laki-laki, dia panggil puas saudara sebelah mak, mak budak. Kemudian maka saudara bapa yang seibu. Dan tidak hak bagi perempuan jika ada laki-laki. Jadi kalau perempuan itu ada laki-laki, tak ada hak dia. Jadi tekmeh. Dan jika tiada laki-laki, maka didahulukan perempuan itu dengan tertib laki-laki yang tersebut itu. Dan tidak hak bagi yang membunuh. Orang bunuh dia tak ada hak dia tekmeh. Tak ada hak. Orang bunuh dia jadi tekmeh tak ada. Dan seterusnya budak kanak-kanak, itu pun tak ada hak juga. Dan jika bersama dua orang pada darjat sama darjat sama, seperti dua anak laki-laki, siapa nak tekmeh? Tak kira dua orang tekmeh. Mayat mati tinggal anak jatuh dua, sama dua tu. Cuma apa yang adik. Siapa nak tekmeh? Panas sama panas, ngaji sama ngaji. Ataupun dua saudara laki-laki, maka didahulukan yang lebih tua. Ambil hak banyak. Tapi sini tua pada Islam. Nasabah kita kata tu Islam tu baru. Mana asal Islam dah bukan Islam asal dah. Lagi adil daripada terlebih faqih. Akah segala semuanya lah. Kerana yang dikehendak pada semaya mayat ni doa, dan doa orang tua pada Islam itu lebih hampir kepada perkening. Ini jika supaya kata saat ni Islam hak pada asal tu je. Kita tak dulu ke dia mungkin beranak Islam dah. Bahkan jika ada salah seorang pada dua yang bersama itu yang mempunyai rahim, seperti dua orang anak mamak, salah seorangnya saudara seibu dan didahulukannya. Dan jika seorang lain itu terlebih tua sekalipun, jadi kena pegang dulu lah. Seperti barang yang menghadapi Nas Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ini antara anak murid Syafi'i, tak silap. Nas Al-Buwaiti. Kerana qarabah itu murajjahkan. Dan tersebut dalam kitab Majmu'. Maka jika bersama keduanya pada tua, sama kemar, didahulukan yang lebih faqih, ambil apa nak fiqh, dan yang terlebih pandai membaca dan terlebih warang. Dan didahulukan orang merdeka yang jauh, seperti mamak yang merdekakan atas saya yang hampir, seperti saudara saya. Dan jika ada yang terlebih faqih dan terlebih tua sekalipun. Kerana jadi imam itu wilayah, yakni memerintah, dan orang merdeka itu lebih sempurna. Maka ia terlebih layak dengan dia, dengan jadi imam. Seperti kata Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, ialah kitab Tuhfah dan Nihayah. Tak ada ibarat dia macam ni. Dan didahulukan sahaya yang qarabah atas orang merdeka ajnabi. Masuk pusaka. Ini tikmih, ya hamba tikmih, tak apa. Dah tak ada hal lain dah, ada ajnabi. Tapi hamba ni qarabah dia. Kak adik-adik. Dan didahulukan sahaya yang balik atas kanak-kanak mereka. Tikmih, seperti yang tersebut oleh kitab Tuhfah dan Nihayah.
Maka jika bersama mereka itu pada segalanya tersebut, sama belaka. Dan pada lain seperti bersih kainnya dan badai dan berbantah mereka itu pada jadi imin. Pakat berebuk. Orang sama-sama belaka dapat berebuk. Kunak munuk. Imin semaya-maya. Anaklah didahulukan yang keluar undi. Najib celak. Undi ni jepuk undi. Moga orang bersama. Darjah bersama. Lepas tu berebut pakai nak jadi. Jangan buat jemput undi. Siapa hak tu baik, hak tu. Begitu lalu deh. Dan jika semaya oleh yang tidak keluar undinya, hak tak tu baik berebut nak jadi juga. Sah. Bukan tak sah. Tapi lakah adalah lakah. Lakah undi-undi sana. Dan jika berwasiat mayat dengan disemayakan dia. Jika berwasiat mayat dengan disemayakan dia bagian lain pada mereka yang didulukan itu. Ada banyak besar. Aning anak-anak dengan belaka. Kalau ayah mati, orang nak detik email bagi ayah ni kena ambil tok guru tu. Nampak tak? Padahal kali kau marinya anak mustahak tak. Tapi ayah besar. Wasiat jadi tak? Tidak luluh wasiat. Tak pakai. Tak boleh. Tak pakai. Panggil kelip belakang. Saya kata email lagi tok bila lagi anak-anak beranak. Kalau aku mati ni, ya bapa kali kita email. Ya buat semuanya kita email. Aku nak dia. Maka hukum wasiat tak pakai. Bila siapa masuk, anak tak email. Tapi kalau anak tu ingat kata wasiat ayah, tunai hajat tu lah. Wajib tak wajib. Tak kata lah. Ingat kata ayah nak kata guru ni. Apalah kita tunai hajat dia. Dia mati dah. Sebagai hormat ke dia. Tapi wasiat tak pakai, tak ada. Kalau jadi kena ambil tu. Dan jika ada ia soleh sekalipun. Orang yang dia percaya soleh, orang berjuru. Okey, biasa tu guru kan. Kerana semuanya tu hak bagi korabah. Bukan hak bagi orang luar. Korabah ni nak beranak. Seperti pesaka, tetapi diluluhkan wasiatnya itu aula. Nak moleknya turutlah ayah besar. Tapi wajib ada, tak dulu. Dia supaya kau dalam bak lain lagi ya, supaya hak wasiat ayah besar. Duit 1,000 ni kalau aku mati mau kena bercara buat makan sampai 40 hari. Ya tak dulu wasiat lah. Banyak adat kita ni. Apa dah? Ya bila kau dah tanah kat anak, dia taruh stok untuk jual buah dia tahun ni 1,000 kan. Bawa balik dah tua sakit dah. Panggil anak balik belakang, keluarga nanti email buat saksi. Duit 1,000 ni kalau aku mati, ambil hak ni dalam cara mati. Cara mati sengerti kan kapal pekuk ya. Hak tu tak besar pun cakap dah. Tapi murah dia nak je cara mati ni. Daripada aku mati buat sampai 7 hari duit ni lah. Dia besar kata upah tunggu kubur baru duit ni. Dekah tu mayah dia baru duit ni. Semua wasiat tak dulu. Buat sampai ke 40 hari ke akhir hari 100 tu beli ilmu seka ke duit 200,000 ni kata-kata tak dulu. Dapat duit ni kalau 1,000 ni. Hak kena ambil je kan apa? Beli kain putih, upah kali kubur. Upah mandi, upah semuanya. Hak tu tak apa boleh ambil. Lepas tu utang. Ada pun wasiat hak ayah nak tak kena buat. Tak dulu. Lepas duit tu jadi pesaka. Pakat bagi anak. Apa? Manakala anak setuju kata duit ni ayah dah besar dah. Aula kita luluh wasiat yang besar. Aula. Tapi kena pakat redha lah. Anak pesaka duit tu. Dia tak adil lah. Banyak kampung lagu tu. Dia besar ada duit sipai taruh mati. Dia panggil. Dia tak rumahnya kita dia rasa sakat. Tak rumah takut anak uteh. Itu anak uteh gaduh-gaduh nak ayah nak ustaz. Dia beringat ke dia tak mau terima ke anak dia mati. Tak. Maka wasiat tak dulu tu. Ingat tak dulu wasiat dulu. Tapi aula kita jadi anak ni, orang panggil wasiat ni kita luluskan. Ayah nak kan kita buatlah ingatnya mati sekali ni ya. Tapi kena renta belakang. Kalau hak sulung kata aku nak buat adik tak saya buat, tak ada kerana duit tu saka. Kita kena faham molek situ tu. Nak faham.
Ya penak lah moga. Aku wasiat pasal tu kubur 40 hari ni kena bergilir seminggu terus. Habis bulan lah wasiat lagu tu. Tak wajib diluluh. Tak kena buat tu. Sebab sini, saya nak email. Tak mesti. Kita hak kita. Tetapi diluluh wasiat itu aula. Apa aula? Aula ni nak moleknya kita turut ayah nak tu. Gitu lah. Kena wi halu molek lebat ni. Dia buat gaduh sangat. Lagi buat duit, buat sakol payah. Payah sangat buat. Dan harus sekali semaya yang satu atas berapa banyak. Dah harus sekali semaya. Sekali ya. Semaya yang satu. Baik sekali lah. Atas beberapa banyak. Dengan reda segala wali mereka itu. Banyak ramah. Semaya sekaligus. Orang semaya sekaligus. Banyak tu siri. Dengan reda segala wali mereka itu. Wali bagi banyak. Orang nak buat email ni lah. Email duduk depan ni boleh semaya sekaligus. Tapi wali banyak ramah. Maknanya pada asal kalau banyak 5 orang. Kena 5 kali semaya. Sebab wali suku-suku. Kalau kita nak buat sekaligus. Wali banyak 5 orang kena reda wik kita seorang email. Buat semaya sekaligus. Boleh. Hak ni jaga berlaku lah. Dan yang aula dan yang afdal diasingkan tiap-tiap banyak dengan satu semaya suku-suku. Hak ni takbir suku, hak ni takbir suku. Tetapi jika takut berubah banyak atau pecah yang banyak dengan sebab ditakdirkan, maka afdal di semaya sekaliannya sekali semaya. Maka buat sekaligus lah. Aku banyak berubah lagi. Bahkan terkadang wajib ia sekali semaya. Sebab tu kita perhati pun nak sebanyak. Mana anak wakil-wakil. Kena wakil kerana hak anak dia. Tak email tu dah siap dah tu duduk main tepi-tepi dia ni. Hagi wakil kerana mana? Dia kena wakil kerana asal hak anak dia. Tu guru nak pergi buat naik dulu kata wakil tak boleh. hak orang lain. Hak waris. Jadi kena wakil dulu. Dia pun wakil dulu untuk urus maya ayah saya dah, mak saya kan. Baru dia nak take me. Kalau buat galak-galak tak ada harga naik, take me naik tekah dah ke dia. Malu kok gaya lagu tu. Ya ada juga lagu tu. Saya berangi take me. Semaya penerima waktu tak apa ya tak ada hak gapo, banyak-banyak tak boleh. Ada hak dia. Dan atas kata harus disemayakan atas beberapa banyak sekali semaya tu, banyak ramai mereka ligu. Jika hadir beberapa banyak kepada tempat semaya bersama-sama sampai sekali lah, sampai serentak. Sampai suku tu macam suku tunggu lama. Maka hendak dibuang undi antara segala wali banyak supaya jadi imej semaya daripada mereka dengan kau. Kalau pakat nak mereka nak jemput undi. Banyak 5 orang, wali 5 orang, pasal apa tak imej. Nak jadi 5 orang tak imej tak boleh. Kita celak. Pakai ni hamu tak imej. Mungkin nak semaya sekali. Tapi nak suku-suku, tu tak ada apa lah. Asal suku-suku. Dan didahulukan kepada hadapan yang jadi imej itu akan segala banyak yang laki-laki. Kemudian maka banyak kanak-kanak. Kemudian maka banyak khunsa. Kemudian maka banyak yang perempuan. Itu cara letak banyak. Letak banyak bukan tak dipanjang gitu. Tak bersusuk. Apa tak banyak? Bukan terpanjang 1, 2, 3, 4 sok ini gitu. Tak kau ni. Mana tak siapa dulu? Ni dia banyak dah. Banyak laki-laki, banyak budak, tatik, banyak khunsa, banyak tino. Supaya jemaah tu. Caca kau tak dia tu. Bukan tak panjang pengesah maya tidak ni. Itu cara letak dia. Dan jika segala banyak itu laki-laki sekalian, jatuh belakang, ataupun perempuan semua sekalian, ataupun khunsa sekalian, maka didahulukan kepada imej akan yang afdal daripada segala banyak dengan sebab warak. Dan upamanya daripada bagian digemar pada semaya atasnya. Dulu hak tu. Habis mana hak didahulukan kepada imej itu akan yang afdal, akan banyak lebih afdal. Banyak mana hak warak.
ambil tutup dulu. Dan jika hadir beberapa mayat kepada tempat semaya itu terdulu dan terkamadiah. Mayat tu ada 4-5 orang mari tak sekali. Siapa seorang, boleh ustaz siapa pula. Di masjid. Maka hendak didahulukan wali mayat yang terdulu itu jadi ta'imih. Dan didahulukan kepadanya mayat yang terdulunya itu. Jadi wali yang mula-mula kena mari dulu. Mayat dulu tak dulu. Jika ada segala mayat tu laki-laki sekalian lah, ataupun perempuan sekalian, ataupun khusus sekalian. Dan jika mayat yang terkamar dia tu afdal sekalipun, hak belakang afdal, yakni didahulukan kepadanya mayat terdulu itu. Kalau dulu hak dulu juga lah, tak ada mayat belakang tak depan, sebab mari lewat. Supaya berkaki juga ni, hati dia. Jika ada sekalian mayat itu bersuatu jenis seperti tersebut. Adapun jika salah jenis, maka didahulukan kepada segala mayat laki-laki. Kemudian maka mayat kanak-kanak sebuah tadi dah. Kemudian maka mayat khunsa, kemudian maka mayat perempuan seperti telah terdahulu sebutnya masa ni. Maka hasil segala masalah ini, jika bersalah-salah jenis mayat, tino jatuh budak ada belakang, maka didahulukan kepada imam itu akan segala banyak laki-laki. Satu dulu. Kemudian maka segala banyak kanak-kanak. Kemudian maka segala banyak khunsa. Kemudian maka segala banyak perempuan. Tertik dia dah. Sama ada pada masalah hadir beberapa mayat itu bersama-sama sekalian, ataupun mari itu tidak bersama. Mari seorang ada ustaz, mari pula. Bukan kata wak kata setir sekali kau tak kira. Ataupun pada masalah tu dulu dan terkamadiah. Dan jika bersuatu jenis mayat, maka didahulukan kepada imam itu akan yang afdal daripada segala mayat. Ambil mayat hak paling afdal dah, mayat hak warok kan, mayat hak soleh kan. Ambil itu dulu. Pada masalah apa ni? Pada masalah hadir beberapa mayat itu bersama-sama, yakni beserta mari sekali. Dan didahulukan kepada imam itu akan mayat yang terdulunya pada masalah terdulu dan terkamadiah. Jadi dua masalah, ada mari sekali, ada mari tertib pasal-pasal. Hak mari sekali itu ambil hak afdal, kalau hak mari tak dulu dia tu ambil hak dulu. Tapi tambihun, apabila sudah disemayakan mayat kemudian, maka hadir orang yang tak menyembahyangkan dia. Ni banyak nak berlaku. Kita semaya dah, ustaz, mari orang pula tak semaya lagi. Sunatlah baginya disemayakan dia. Sunatnya semaya pula. Kalau itulah nanti apabila sudah disemayakan mayat, kemudian maka hati orang yang tidak menyembahyangkan dia, ada mari tak, ada seorang tak maya lagi, sunatlah baginya, bagi yang hati disemayakan dia, sunat semaya juga. Jadi kita hak semaya dah tak apa sekali tu ya. Lepas tu orang baru mari pula, hak semaya tak kubur. Dan jikalau atas kubur sekalipun, mari. Kalau domai kembali pada kata baginya nyo hadir orang yang tidak semaya. Domai tak situ. Jadi kita hak semaya dah tak kena ulangi dah. Cuma dia mahu semaya lepas dah kita, semaya lepas dah kita. Dan jika letak kubur pun tak apa. Dan jatuh semayanya itu fardu. Semaya dia itu fardu. Maka hendak diniatkan fardu dan diberi pahlakan dia pada fardu. Dan tidak sunat baginya sudah semaya, ni ia kembali semaya pula. Sebab tu kita kata semaya banyak ni hanya dibenarkan sekali. Tadi semaya dah ramai-ramai. Nampak tak semaya pula. Hai tak boleh lah.
taklif ni bukan mana tak sah. Maka jika ia kembali semaya pula. Tengok ni. Jatuh semayanya sunat. Jadi dia kata kalau dia kata tak sunat bagi yang sudah semaya. Ia kembali semaya pula. Dia semaya dah. Tak sunat semaya dah. Tapi kalau lagi semaya juga, semaya tu jatuh jadi sunat. Dia fardu. Kita semaya dah. Hukum tidak disunat kita kembali semaya pula dah. Hanya sekali ya. Lepas tu kita kata kita nak semaya juga, ni kacau nak buat 2 kali. Maka jika ia kembali semaya pula, ni kacau nak semaya tak. Jatuh semayanya sunat. Jadi hari itu tak lah. Demikianlah tersebut dalam kitab Majmu'. Situ. Kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Dan jika bagi mereka yang hadir, ia kamarnya pada sudah disemayakan banyak. Orang yang mari lepas pada semaya dah. Dikerjakan semaya banyak itu berjemaah ataupun seorang diri. Dah buat pula. Kita mari lewat kena mau semaya dah. Kita semaya je kalau kita. Bukan kita mau siapa-apa ni bawa dah kita kelai banyak. Dan aula ditakhirkan dia hingga ditanamkan dia. Ditakhirkan apa? Ditakhirkan semaya. Kita tunggu dia tani dulu. Kita siapa tu memang tak kubur dah banyak. Kita pergi lewat. Dia mau semua lagi kubur dah. Lepas tu nak mulai kita tunggu. Tani sudah-sudah lah. Tapi kadang setengah tu belum buat ni. Tak dibira kubur tu. Siapa tak semaya marah-marah nak tani lah ni. Boleh juga lah betul. Tapi kata aula ni kita tunggulah. Bila mau tani siap baru kita semaya. Kerana dia mau buat dah segeruk tadi kan. Jadi kita baru sapa. Seperti barang yang dinaskan atas dan diniatkan dia fardu. Karena jatuh semaya itu fardu seperti telah tulis sebut. Moga kita tak ada semaya lagi, fardu dah semaya. Ya jadi sunat ni semaya kali yang kedua. Tapi dia tak suruh kalau buat dia sunat. Pelik kan. Semaya kali yang kedua tidak disunatkan kembali, tapi kalaulah buat hukumnya semaya jadi sunat, jatuh sunat. Tidak tu fardu. Dan tidak sunat ditakhirkan semaya mayat bagi kerana menanti yang lain daripada wali mayat. Mayat ni kalau siapa masa takbir nanti pun lagi. Malaikat kita tunggu wali. Mana wali mayat ni nak takbir tak apa tu. Dan jika diharap hadir mereka itu pada hampir masa sekalipun. Kerana dapat mereka itu semaya atas kubur. Kerana disuruh segera dengan semaya mayat pada hadis Syaikh ini. Mana hadis? Bawah. Hadis riwayat Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mati hadis itu dah maksudnya. Hendaklah kamu mensegerakan dengan jenazah. Maka jika ada ia yang soleh, maka lebih baik kamu mendahulukan dia kepada. Dan jika ada ia yang selain daripada demikian, mayat itu tak soleh lah. Maka iaitu jahat kamu menghantarkan dia daripada leher. Kita tak pikul. Kita pikul bagi hak jahat tu. Kerana mak dia tak soleh. Kita tak kena pikul pun. Kita letak bagi tak soleh, tak oleh. Bukan kata kita berdosa pikul dah. Sebab menang ni wajib bagi. Adapun wali mayat maka sunat ditakhirkan semaya bagi kerana menanti. Selama tak takut berubah mayat. Tunggu boleh. Boleh tunggu. Tak apa sekejap tu tunggu. Jadi wali mayat maka sunat ditakhirkan semaya bagi kerana menantinya. Menantikan wali tu. Hak tadi ni kita kata wali dan dah pada tunggu lah tak boleh. Banyak. Kerana takut kerana selama tak takut berubah. Dan diharapkan hadirnya pada hampir masa seperti kata Syekh Ramli. Habis itu. Dan tersebut dalam kitab Mata Minhaj, itulah Minhaju At-Talibin. Minhajul Talibin tu Mata Minhaj Nawawi.
Dan tufah tu syarah dia. Katanya ibarat tufah tu ada nak lagu ni. Nak comel bila sebut barat kita buat gini bawah. Tapi lepas dah tak sebut. Bila kata tufah tetap bawah. Ibarat tomok dan kutub ada siap belakang. Lepas tu kita buka tengok. Lebih jelas. Dan jangan ditakhirkan semaya-maya. Artinya tak sunat ditakhirkan dia bagi kerana bertambah-tambah banyak orang semaya. Tak usah tunggulah. Tunggu ramai tak usah. Semaya lagi lah. Mari tadi metan ni. Dan jika dibantahi padanya oleh Syekh Subki. Apa bantahi? Subki kata kalau kita tunggu untuk nak wirama semaya, boleh kita tunggu. Tapi Unah Hajar kata tak, ada tunggu apa semaya lagi lah. Jadi masalah tu ada duk selisih di antara dua. Dan dipilihnya dan mengikut akan dia Syekh Azra'i. Siapa pilih? Subki tu pilih macam tu. Dan juga mengikut akan dia oleh Syekh Azra'i dan Syekh Zarkashi dalam pada keduanya. Bahawasanya apabila tak takut berubah banyak, saya dinantikan 100 hari. Tunggu. Tapi ya kita nak tunggu ni, kita tengok juga. Kalau kita padah 40 tu duduk mari 100. Waktu ya. Kalau kita jemput mari semaya 150 tu baru ada 50. Kita tunggulah sekejap sampai 100. Hak ni Subki ni. Dalam kitab Tufah kata tak payah tunggulah. Semaya lagi. Tak sunat takhir. Tapi Subki kata dan juga pengikut dia tu Azra'i, Zarkashi, ramai punya kau ni. Boleh kita tunggu nanti sampai 100 hari. Saya atau 40 hari. 40 apa dah? Yang diharapkan hadir mereka itu pada hampir masa. Tunggu bukan tunggu lama. Tu kata tadi siapa dah tu. Harap kata siapa dah tengah jalan 5 minit. Boleh tunggu. Tapi kalau duduk tunggu tak tahu kata mari tak mari bukan dia. Boleh tunggu. Habis ke satu di bawah. Kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha katanya bahawa Rasulullah bersabda, "Ma min mayyitin ila akhirih." Tiada mayat yang disemayakan atasnya oleh umat daripada orang-orang muslimin yang sampai mereka 100 orang, semua mereka itu mesfaat bagi. Malaikat disfaatkan bagi. Ada kelebihan. Semua pakat berdoa bagi dia. Maka Tuhan beri syafaat, terima doa ni. Boleh tolong. Habis itu. Mati. Dan hari disemayakan atas mayat kafir. Dia duk baik lah. Buat dia mati belum pada bakar, saya tu pakai ke semaya. Jadi nak bakar juga, cuma banyak-banyak dulu. Padahal dia tu kafir. Jawab hukumnya hari. Dan atas yang disyak pada Islam. Banyak ni Islam ke tidak Islam? Hari juga. Jadi kita kena yakin kita Islam. Akan satu di bawah. Yakni hari disemaya atas mayat kafir. Sama ada kafir itu kafir harbi atau zimmi. Tak ada kira lah kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, kita baca terjemah dia. Dan jangan akan semaya seorang punya mati dari orang-orang munafik itu selama-lama. Dan jangan akan berada di tepi kubur. Di tepi tali. Munafik. Kerana sungguhnya mereka telah kufur pada Allah dan Rasul. Dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan pasti. Kerana bahawa semaya itu bagi menuntukkan keampunan dan kafir itu tidak diampun baginya. Kita semaya tujuan nak minta maghfirah kepada mayat tu. Bangka orang kafir dia tampung. Dia kena mengucap dulu lah. Sebab lepas dah tadi. Kelak sana sikit tu bawah. Dan tidak wajib dimandikan kafir. Tetapi harus dimandikan dia. Harus mandi lepas dah tu. Kerana anna Nabi amara Aliyan faghasala walidahu wa kafalah. Bahawa Nabi menyuruh ia akan Sayyidina Ali. Maka memandi ia akan bapaknya dan mengkafankannya.
Ayah Sayyidina Ali tu tak ada berimeh pun. Abu Talib pak saudara Nabi tu kafir. Tapi Nabi suruh Ali mandi ayah dia, ayah Ali. Lepas tu suruh kapal, semaya dak lah. Abu Talib kan mati dalam kufur. Bila dia mati, Ali tu Nabi suruh Ali mandi. Nabi kata mandi ayahmu, lepas tu kupuk, lepas tu kapal mati. Cuma semaya dak lah, dia kafir. Di situ boleh kita fahamnya harus di mandi, harus di kapal. Dan seperti demikian tu di bawah, harus di kapal ke kafir. Boleh juga. Kapal boleh kafir. Pergi di atas. Kata Syekh Bujairimi, jika di Jarimi dia dua, Jarimi kenal Jarimi Fatul Wahab. Jadi sini ni rasanya Bujairimi Fatul Wahab lah. Sebab dia rajakan Jamil situ banyak ya. Jika didapatkan banyak ataupun setengahnya, yakni satu suku daripadanya banyak, kita temu satu tangi. Tapi tak tahu tetangga tu Islam ke kafir. Banyak ni kita kata kena bong hancur lah. Tu tak tahu tetangga lah. Satu suku, satu juzuk. Ataupun kita dapat banyak tu orang sore. Nampak Pak Cacong kata Islam tanah pun tak ada, selak belai pun tak ada sejawi. Ada tanah sekian pun orang pun tak kenal, tubuh nampak bukan. Rosak saja dia kata. Jadi kita tak kenal. Banuak ke mana? Dan tidak diketahui adakah ia Muslim ataupun kafir. Kita tak tahu. Maka hukumnya seperti hukum laki. Laki ni daripada luqatah. Laki ni budak yang kita temu tepi jalan. Pak tahu. Budak halus. Laki ni budak. Kalau luqatah ni bagai. Supaya kita temu budak. Lagu mana? Maka jika didapatkan pada negeri kafir dan tiada Muslim padanya, maka kafir. Kafir. Kita temu budak ni kawasan satu tempat tak ada Islam kah? Kafir belaka. Budak tu kafir. Mengikut negeri. Jadi banyak pun sepa. Dan jika tidak, maka Muslim ia atas kanya asal. Kita temu tempat orang Islam. Islam. Banyak pun sama kah? Ni kali kita kata dalil tak ada. Kalau ada ngekat kenal Bapak Cacong tenamu Islam, bakal ke tu kampung situ. Tu pun Islam lah. Kita urus jaga Islam. Itu lah. Habis situ. Jadi masalahnya kita orang Islam. Lepas tu pergi sipir jaga demo. Itu masalah. Dia berlaku kadang-kadang dia mu'allah masuk Islam. Hatina nak kejahatan masuk Islam nikah. Lepas tu hatina lagi mati. Ibu bapa je nak urus dia buat tak cari dia. Tak boleh. Dia kena kita urus Islam, kena Islam dah. Wala mu'allah. Mengikut hukum. Tapi mengikut undang-undang dia kita tak tahu lah tu. Hukum lagu tu. Dan jika bercampur mayat Islam dengan kafir, campur tak tahu mana. Ataupun mayat yang tak syahid dengan syahid, ya hukum tak sama. Syahid tak syahid, tapi campur. Dan tak dapat dibezakan mereka itu. Nak beza tak boleh. Wajib dimandikan dan dikapelkan dan disemayakan tiap-tiap mereka itu. Maka buat supaya belaka. Supaya syahid ni mengikut lepas bagi dah hukum kita tak dimandi, tak disemaya. Kapel itu kapel lah tak. Tapi kita nak beza tak boleh. Mana hak syahid, mana tak syahid. Bakal mandi belaka. Mandi, kapel, semaya, tani. Supaya ramah-ramah. Pasal kita tak tahu. Kerana tidak diyakinkan mengerjakan yang wajib, malaikat dengan tersebut itu. Jadi kalau tak buat lagu tu tak lepas wajib. Dia buat belakang tak apa. Habis. Maka disemaya mereka itu atas dua kaifiat. Cara semaya. Maka kaifiat pertama yang afdalnya bahawa disemaya atas kedua mereka itu dengan sekali semaya. Dengan niat disemaya atas yang Islam. Mungkin dia campur. Dan ataupun yang bukan syahid pada mereka. Sebab kalau yang kafir tak sah semaya. Kalau yang syahid tak boleh semaya. Jadi kalau kita semaya pak mayat semua tu,
Dalam niat kita tu, kita niat aku semaya atas mayat Islam. Kalau hak syahid, aku semaya atas mayat yang bukan syahid. Hak syahid tak ada semaya. Ada situ kan niat kita tu. Nampak tu dah. Dah hendak dibaca doa, Allahumma ighfir lil muslimi minhum. Pakai gitu. Doa kita je. Pihak yang keduanya bahawa disemaya atas seorang, kemudian maka seorang dengan niat disemaya atas seorang-seorang lah. Jika ada ya Islam ataupun tidak ya syahid, kena berkait juga. Jika bukan Islam, ya tak semaya lah. Ataupun tidak ya syahid, syahid tak ada semaya. Dan hendaklah dibaca pada doa Allahumma ighfir lahu in kana muslimah. Kita doa tu kalau Islam, sebab kafir doa tak boleh. Doa kafir tak boleh, kafir doanya banyak mana tak terima sebab kafir ni saya tak ampun. Maksud kita semuanya banyak nak minta keampunan. Orang kafir tak diampunkan sebab syirik, lepas dah tak dengar. Habis itu. La ilaha illallah. Dan jika didapat suatu suku daripada anggota orang Islam, jadi kita temu satu anggota yang diketahui matinya ialah pada syahid, wajib disemayakan dia, kemudian daripada dimandikan dan dibukuh dengan kain. Ini ingat, orang Islam kena bang hancur, ada tanginya, wajib kena mandi, wajib kena bukuh, lepas tu kena semaya. Bukan kamu gitu dah lah semaya. Kemudian ditandikan dia. Dan jika suatu suku tu kukunya Allah ataupun rambut sekalipun kuat itu juga, temu kuku lah, kena mandi, kena kapal, kena semaya, kena kamu. Halus lah kawan. Dan khilaf pada seorang rambut, kalau seorang tak apalah, sikit dah. Jadi kita kata demo ni kena buang hati dengan rambut setekak, kena sipek, kena tanah, kena semaya. Dan wajib disemayakan atas suatu suku tu niat mana? Dengan niat disemaya sekalian perhimpunan tubuhnya. Seperti dikata, nawaitu usalli ala jumlati ma'in fasala minhu hadzal juz. Saja aku semaya atas perhimpunan yang bercerai daripadanya suatu suku ini. Ya itu. Payah juga nak ingat sekali kadang-kadang dia berlaku. Buat lagu mana nak ingat. Maka tidak sah semaya atasnya mereka dengan dikosakkan sekalian perhimpunan tubuh. Kita nak jadikan dia kosak di rambut saja, kosak semua tubuh. Padahal benar tak ada kali kosak kita. Kalau kita jumpa rambut ya, tapi kena niat sebenarnya kosak perhimpunan semua tubuh dia. Kerana pada hakikatnya semaya atas mayat yang gaib dah. Ini jika sudah dimandikan tubuhnya, yakni barang yang tinggal daripada tubuh. Dan jika tidak dimandikan tubuh, maka wajib diniatkan semaya atas suatu suku itu. Zul dia adalah. Maka jika diniatkan segala perhimpunan tubuh, tidak sah semayanya pula. Maka jika desak pada dimandikan tubuh, tidak sah diniatkan dia, malaikat jika ditaklid. Maka tempat wajib semaya tersebut itu jika tidak disemayakan atas mayat tu. Mayat hak asal tak ada semaya. Lepas tu juzuknya suku pula. Dan jika sudah disemaya mayat lah, maka tak wajib lagi atas juzuk ni. Abah asal atas semaya dah. Jadi orang ni mati, semaya belakang dah. Tapi tangi tak ada. Cari-cari temu lepas tu dah. Tak apa atas semaya dah tadi. Hak ibu asal atas semaya dah. Tubuh asal dah. Jadi kira tak ada tu, hak temu juzuk saja. Tadi. Dan jika didapatkan mayat yang ampunya suatu suku yang sudah disemayakan itu, tidak wajib diulangkan semaya atasnya. Tak kena buat semula dah. Mayat hak kena buang tu, kaki tak ada sebelah, cari tak jumpa, jatuhlah air. Kita urus mayat tubuh tu dulu. Sudah tanda timur naik, tak apa, tak kena buat semula dah. Sipai taruh lah. Tak ulangi semaya dah, kadang kita semaya dah tuai. Jika diketahui bahawa semaya itu dimandikan dulu daripada disemaya. Dan jika tidak diketahui demikian itu, wajib diulangi semaya. Itu nak buat semula.
Tak ada mandi lagi ni. Kena sembahyang semula. Dia mandi dulu. Ada pun suku-suku orang hidup. Ni tuan hidup lagi. Jari putus. Tuan dia hidup. Dan suku-suku yang tidak tahqiq bercerai. Kamar dia pada matinya. Dengan bahawa bercerai daripadanya pada ketika hidupnya. Hidupnya bukan hidup pak lah, hidupnya. Jadi kita kata kita temu ni orang balik motor jari putus. Duduk situ jari. Tu hidup. Ataupun kita katanya tuan mati dah tapi putus masa hidup. Kita balik untuk pelakar putus jari. Duduk 2 hari tuan mati. Dia panggil putus tu masa hidup. Bukan putus masa mati. Ataupun disyak kepada bercerai daripadanya, kemudian daripada matinya. Syak. Putus ke masa mati kah? Belum mati. Maka tiada wajib padanya segala yang tersebut. Apa makna? Tak ada kena mandi, tak ada kena semaya. Tahu itu ya lah, kamu kata ya. Bahkan suku-suku yang dipungutkan daripadanya apabila mati ia mengiringinya, maka wajib padanya segala tersebut. Juzuk-juzuk yang dipungut, yang dikutik apabila mati ia mengiringi. Jadi bila kita kutik-kutik tu baru mati. Juzuk je pacul kita kutik-kutik tu tak mati lagi. Apabila mati ia mengiringi pungut. Bahawa kita kutip tuan mati. Lagu mana? Maka wajib padanya segala tersebut. Kena apa? Kena mandi supaya tuan lah. Salahnya jika berlamak tai mati pada uruh. Dah 2-3 hari. Tak kira tu. Lambat sehari lah. Habis. Kata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Sunat ditanikan bagi yang bercerai daripada orang hidup yang tidak mati ketika itu. Sunat kita tani, pihai pada kata sunat, nak tahu itu pun tak apa. Anggota kita putus, sunat kita tani. Ataupun daripada orang yang syak matinya, seperti tangan yang mencuri dan kuku. Tangan mencuri ni, tangan hak gerak bukan hak handu, hak curi bagi dekat tangan. Tangan yang mencuri ni, hukum curi barang kena potong tangan. Pas tangan tu tak mati kan ni. Itu sunat kita tani kamu. Dan kuku kita kerak, sunat kamu. Kuku kita kerak. Biasanya orang tahu itu ya lah, hukum. Dan bulu dan alaqah dan darah umpama berpetik, semua sunat kita kamu. Sunat ya. Kerana dimeliakan bagi ampunnya. Dia tuai. Kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, ibarat Tuhfah di bawah tu ada. Sunat ditani tiap-tiap bagian yang bercerai daripada yang hidup. Dan jika kulit yang dipotong bagi kerana khitan sekalipun. Hujung zakat. Hak tak munding gerak. Sunat tani. Sunat tani. Wakil kamu. Tapi tak munding tak mana tak tahu. Ni dah selit mana tak tahu dia tu. Abang tu tak baik dah tu kalau kekan klik itu ya. Masih awi dah. Sunat kamu. Habis situ. Hukum tembuni. Tembuni ni hak dak sekali dengan anak. Bila kata nak beranak, anak tu baik ada tembuni dia. Ada pun masimah, iaitu tembuni dia panggil. Maka ia seperti satu juzuk kerana bahawasanya dipotongkan dia daripada anak. Maka ada ya suku-suku daripada anak, yang mana juzuk-juzuk daripada anak. Tembuni. Dia bukan kulit luar dah. Kulit luar tu hak jenis tu bukan tembuni. Tembuni suku. Suku dia sekali dengan anak dia kerak tu baik. Ada pun masimah yang ada padanya anak, iaitu tembuni kis bagi anak. Hak ni kis ni panggil apa?
Jabir dia kis. Sarung luar. Maka bukannya suku-suku daripada ibu. Satu bukan. Dan bukan suku daripada anak. Bukan belakang. Hodok luar tu selimut dia dah. Ada dia sebelah cah baik. Satu bukan. Masimah juga tu. Kedua masimah dia panggil. Seperti kata Syekh Qalyubi dan Syekh Barmawi. Kata Syekh Ibnu Qasim, adakah masimah itu satu juzuk daripada ibu atau pada anak? Hingga jika mati salah seorang daripadanya mengiringi bercerai masimah, adalah bagi masimah itu hukum satu juzuk yang bercerai daripada mayat. Maka wajib ditanikan dia. Dia kena tanya juga lah. Dan jika didapatkan masimah itu asing sendiri, becek suku, wajib ditajhizkan dia, disipai lah dan disemai atas. Seperti segala suku-suku yang lain, juzuk lain, ataupun tidak wajib. Karena masimah itu tidak dibilai kepada suku-suku salah seorang pada keluarnya, saya sebut tadi. Bukan ibu, bukan anak. Khususan anak. Maka padanya nazar terjawab. Dan hendaklah dita'amulkan kata Syibramul Lasi yang sahih, tidak wajib pada masimah itu sesuatu. Tak wajib kena manis sebagai pada tanda kamu gitu ya. Habis itu kata Syekh Ibnu Qasim, adakah diiktibarkan pada tanikan suku-suku mayat bagi diiktibar pada perhimpunan tubuh, suku tubuh tadi, daripada lumbai yang menegah bau perhimpunan tubuh? Jadi kita nak tani hak suku mayat, sepengah tani lumbai mayat tu kan guman mayat dalai, pahala tangis putung tak kena dalai tu lalu lumbai kita nak gali. Dan menegah daripada dibungkar binatang yang buah ataupun memadai bagi terpelihara serta pada dita'arruf baginya pada wali. Kita kamu sekadar katanya wi katuk gitu ya. Lupa. Maka padanya nazar. Dan mudah-mudahan yang hampirnya itu yang kedua. Hak yang kedua ni makna kita memadai bagi terpelihara daripada dita'arruf. Kita kamu sekadar lupa tahu tak apa dah. Ya gini masalah, kalau banyak ni kita kena lupa dalai. Tapi kita temu tangan saja. Lepas tu nak gali dalai juga kan gali pada dengan tangan ya. Jawabnya, yang kedua paling hampir kita gali sepada kata pada dengan tangan ya. Bukan kata kena dalai dah ni. Mana kita kamu tahu-tahu gitulah, bukan dalai sangat. Bukan sekunjung dah lah. Habis. Dan adakah wajib dihadapkan suku itu ke kiblat? Kiblat juga dah. Dengan bahawa dijadikan dia atas hantaran yang ada ia atasnya. Masa tani suku juzuk. Jika ada ia berhubung dengan perhimpunan tubuh. Maksud kalau ia duduk dengan tubuh kena hadap. Lagu tu pas ni kalau ia duduk bercerai kena hadap sepuluh tubuh juga kan lagu mana. Dan menghadap kiblat. Maka padanya nazar dan tidak jauh wajib apa? Wajib dihadap kiblat. Mana hadap kiblat juga lah. Tangan nak hadap kau saya tak boleh. Pengetahuan banyak tu juga. Tapi khilaf ni dia dah nazar. Ada khilaf ni. Habis itu. Seterusnya faslun fi dafnil mayyit wa ma yata'allaqu bihi. Ini fasal pada menyatakan menanam mayat dan bagi bergantung dengan dia seperti takziah. Jaga tanam mayat, takziah. Bawah tu panjang sangat deh. Kita tinggal setengah-setengah. Banyak anak. Sebab atas tu disebut dah. Cuma bawah sebagai tambah yang luah gitu ya. Bermula sekurang-kurang kubur yang wajib itu satu lubang yang menegah. Kemudian daripada di kamusnya akan bau. Kubur ni paling kurang ni kalau kita gali kita kamus tak bau tu. Dan daripada dibongkar digali oleh binatang buah. Kalau rimah ke apa tak gali korek lah. Tak kata ya, hak tu paling kurang. Hak paling kurang.
Kita ambil sikit lah. Kalau tak banyak sekali pun. Satu. Sesungguhnya manusia itu diihtiramkan dia ketika hidup dan mati. Dihormati. Boleh demikian itu wajib dikubumikan banyak. Sebab kena tani. Dan ialah fardu kifayah. Sekurang-kurangnya kubur itu bahawa diletak banyak ke dalam lubang yang menegah binatang buah daripada membongkarkan dia. Menggali bagi makin banyak. Seperti inilah. Dan bahawa berhadap ke arah kiblat. Itu paling kurang. Apa tu hang boleh ada cara dia lah. La ilaha illallah. Panjang lagi tu lah. Panjang bawah. Turun bawah sikit lagi. Dan disunatkan tanah pada seafdal makbarah. Kita nak tanah ni pilih tempat mulia-mulia. Mata itu syarah bawah. Kerana bahawasa Umar meminta izin kepada Aisyah bahawa ditanahkan dia serta dua orang sahabat. Dan kerana bahawasa terlebih hampir pada rahmat. Dan disunatkan menghimpun aqarib pada tempat yang satu pada makbarah. Jadi di kubur makbarah tu kita menghimpun anak-anak kita. Setupuk ni, setupuk ni. Itu pun kalau kita kira bagi makbarah hak musabbalah tak boleh juga. Makbarah sabi, makbarah hak pribadi lah ni. Dia ada juga makbarah pribadi, hak warga. Tapi kalau sabi ramai-ramai nak kicau tak boleh, kicau apa tak boleh. Kerana bahawasa Nabi meninggal ia di si kepala kubur Uthman bin Maz'un akan batu. Dan bersabda dia, aku membuat alamat dengan dia akan kubur saudaraku dan aku menanam kepadanya siapa yang mati pada ahliku. Tanya situ. Panjang lagi. Pergi ke mata. Aku satu sikit di sana tu. Dia kata paling kuat kubur saudara tu lah. Kita kamu tak bau. Tapi dia ada hak molek bawah. Dan maka disunatkan bahawa dalam kubur itu sekadar seperdirian lelaki yang pertengahan. Sekadar diri. Dan serta diangkat tangan ke atas. Kita panggil sekunjung. Kita berdiri, patut angkat tangan. Dia panggil sekunjung. Dalam itu 2 meter kan. Iaitu lebih kurangnya 4,5 hasta. Dan disunatkan meluah kubur pada 1 hasta dan sejengkal. Lebih-lebih lagi pada pihak 2 kaki dan kepala. Kerana hadis riwayat Asim bin Kulaib bin daripada seorang lelaki pada sahabat Nabi bahawa Nabi bersabda, bagi tukang penggali kubur, ausi' min kibali rijlaih, ausi' min kibali ra'sih. Nabi kata peluahkanlah kubur daripada pihak 2 kaki dan peluahkanlah pihak kepala. Luah sekali. Habis itu. Tak kita mati. Dan keluar dengan lubang itu dihantarkan mayat atas muka bumi batu dan dikamuhkan dengan tanah yang banyak ataupun batu ataupun dibina atasnya, maka tidak memadai. Ya kita tanam mayat ni yakut mana-mana nak lubang. Kali kita kata tak ada kali lubang, kita tak tanah ambil kita 20 tiru atas. Kali kemari katuk juga tak sah. Dia kena gali juga. Kalau kita tak sama, lepas tu kita kamu ke tanah atas jadi bongok, bongok pusu, tak boleh. Tak sah. Jika dapat digalikan lubang lah, kalau boleh gali. Dan jika menegahkan bau dan binatang buah sekali. Kerana tidak dinamakan tanam, tapi kambuh, bukan tanam, itu kambuh. Supaya kita tanam nak kayu. Dia kena gali. Kalau tak kamu tak kita tanam. Sama. Tanam dokong, tanam duri, tanam apa saja. Gali lubang sikit kamu. Bukan tak agak kamu. Tak kita tanam. Maka jika tidak dapat digali lubang yakni teruzur pada digali. Nak gali tak boleh. Kerah tanah lah. Memadalah yang tersebut itu. Boleh tak kamu tak? Nak gali tak boleh, tak banyak atas, mik kata di sudah nesti kata tiup. Apa? Tuah pasing. Oh, dah. Seperti jika mati seorang dalam perahu.
dan jauh daripada darat teh. Laut lah. Ataupun padanya manik, yakni sesuatu yang menegahkan. Maka wajib dimandikan dan dikafan dan disemaya, kemudian maka dijadikan antara dua paper. Hak ni tak ada lain ni, tak laut. Supaya jangan bengkok. Kemudian maka diturunkan dia ke dalam laut. Mandi kapal semaya, ikat di paper, supaya dibawa oleh ombak kepada darat. Bukan ikat dengan batu. Ikat di paper, duduk dia henyuk tu, pergi sampai di patah. Mudah-mudahan temu dengan orang situ ambil tahu. Dan jika ahli daratan itu kufar sekalipun, tepak patah nak tubik. Kerana ihtimal bahawa didapatkan dia oleh orang Islam, boleh jadi orang Islam jumpa. Jadi bukan Islam tunggu lepas tak laut dak ni, lepas tak air. Lepas ni supaya nak pergi timur di darat. Maka ditanikan dia. Dan harus bahawa diberatkan dia supaya turun ia kepada patak laut. Satu cara. Sudah mandi kapal semaya, ikat di batu yang berat, lepas bergelai patak laut. Patak sesepuan dulu duk mati di Mekah kapal laut lagu tu. Dan jika ahli daratan itu muslimin sekalipun, maka tidak harus diturunkan dia pada laut dengan tidak dijadikan dia antara dua paper. Dia kena kapuh dengan paper tak? Kepik dengan paper, lepas tu. Ataupun tidak diberatkan dia. Kita nak lepas tu saja hanyut, kita tak boleh. Dia kena buah paper tak? Adapun jika dapat ditandaikan dia kerana hampir mereka itu dengan darat teh dan tak sesuatu menegahkan, maka wajib ditakhirkan supaya ditandaikan di darat. Atau lama tak apa. Kita dah tengah laut. Nak sapa di darat tu mungkin pakai masa sikit, tapi sapalah darat tu. Tak apa, kita takhir tak apa selama tak berubah. Dan keluar dengan menegahkan bau daripada bungkar binatang itu barang yang menegahkan salah satu daripada kedua. Seperti bahawa telah beradab binatang buah pada tempat itu menggalikan banyak. Oh situ kan gali banyak kali. Apa nak? Binatang gali lebih banyak. Pada waktu mana? Maka wajib dibinakan kubur. Kena bina. Sekira menegah sampai binatang buah itu kepada. Bina, buat bina naik, buat ngebasar ke apa, tak boleh masuk dalam. Maka jika tidak menegah bina itu, wajib dibuat keranda. Keranda ni macam sebuah kotak banyak. Keranda, buat kotak tudung. Dia bukan bina, dia kalau bina ni panggil tetap. Kalau kita buat keranda ni macam kita buat sebuah kotak untuk tudung banyak. Jadi nak gali tak boleh lah situ. Gali tak boleh. Dan sunat diluahkan kubur dan dipanjangkan dan didalamkan, iaitu dalam seperunjung. Seperunjung tu kita panggil sekunjung. Itu seperunjung. Bawah kita tak boleh. Yakni sekunjung ataupun sekunjung. Satu lah tulis saya lah. Apa sekunjung? Kita berdiri betul, kita angkat tangan nak. Seperunjung dia panggil. Sekunjung. Dah lah, 2 ambil. Oleh kedua ambil lebih. Habis itu. Dan kubur yang berliang lehat itu afdal daripada yang berliang pada pertengahan kubur seluas mayat. Kita liang lehat ni lubang mayat duduk tepi. Kalau kata liang pertengahan tu, dia gali lubang di tengah. Tapi hari ni dia pakai long belaka. Tak mayat, tak long. Itu sepengah pertengahan. Kalau kau tempat tanah pasir kita je, kalau tempat tanah keras dia buat lubang tepi yang lehat. Jika ada tanah kubur itu keras, maka lahat itu dikorek di bawah lambung kubur pada pihak kiblat seluas banyak. Apa tu dah? Kali tepi dah. Teluh dengan orang dah. Tempat cara tu kita nak turun duduk lah ke mana tak tahu dah. Sepik apa kita nak duduk dah. Nak bergungit bergerak tak boleh lah. Lepas tu katuk dengan apa-apa demo lagi. Tak. Allah amalai lah situ lah. Tak ada kalau lain lah. Dan jika ada tanah kubur tu lembut seperti tanah pasir, maka yang berliang pada pertengahan kubur itu afdal daripada liang lehat. Kita tengok tempat juga lah.
Karena takut rubuh tanah kubur, takut utuh. Jadi kalau buat tepi utuh, buat tepi utuh, pakai buat tengah tu. Tak utuh. Al-Mu'. Habis. Dan sunat bahawa adalah liang lehat ataupun liang pada pertengahan kubur itu luah seperti telah terdulu sebut. Dan sunat bahawa ditinggikan paper ataupun batu tudung liang. Mau kita pakai paper, tudung tepi ataupun tudung long atas. Sekira-kira tak bersentuh dengan banyak, tak tepuh banyak. Dan makruh dihampakan bagi mayat itu kehamparan. Oh, kita tak apa, bau tak banyak, tak makruh. Dan batal kerana berdasarkan harta. Tetapi bagi kerana kanak syar'i, iaitu membesarkan kita. Dan haram berdasar harta itu jika tidak kanak yang syar'i. Jadi berdasar harta dah betul tak suruh tu. Kerana berdasarkan harta, sahabat tak suruh. Dan makruh lagi bid'ah ditanikan mayat di dalam kerana. Kerana macam long lah kita kata. Pakai long. Mereka kena uzur. Cuba tanya, cuba kasi duk dalam long. Tapi long mah kita ni dia patak tak ada. Dia cukup atas itu ya. Orang Islam ni. Tapi kalau long kotak kaprisia Kristian dia dalam tu lah. Itu makruh bid'ah. Hak kena uzur tak apa, seperti ditanam pada bumi yang berair. Bumi air banyak berjambah, tak ada agah lah. Ataupun pada bumi yang lemuk. Itu tak ada agah. Maka tak makruh kerana maslahat. Jadi tanam pakai long belakang tu makruh. Kalau uzur tak apa, tak makruh. Masuk uzur ni tanah lemuk, tanah pasir. Tak apa. Habis itu. Dan makruh lagi bid'ah, baca dah. Dan melekapi yang tersebut itu barang jikalau hancur mayat. Kerana digigit ular. Ataupun kerana hanguhnya. Sekira-kira tak dapat ditobikkan dia malaikat kerana. Jadi, mayat hancur. Nak tanam payah. Kena buh dalam lelung tu, buh. Uzur juga. Yang kita pergi air tak boleh. Jadi, mayat luruh dah. Buh dalam kerana, buh dalam kotak tu, tanam gitu. Itu boleh. Seperti bahagian tersebut adalah tajrik. Tajrik ni mata silap Mujarimi Fathul Wahab tajrik. Tapi namanya panggil nama lain. Tajrik. Tajrik kita panggil Mujarimi Fathul Wahab. Tajrik ni Mujarimi dia. Dan dinakalkan bawah dari barat. Barat bawah ada. Dan dinakalkan dia daripada Imam Syafi'i dan Ashab. Dan barang yang apabila ada mayat itu perempuan dan tidak mahram baginya, menanam akan dia. Mayat betina, mahram tak ada. Supaya jangan disentuhkan dia segala laki-laki ajnabi. Tak akan ditani. Boleh pakai kotak juga. Pakai long. Seperti kata Syekh Mutawalli. Ataupun takut binatang buah dikorekkan kubur. Boleh pakai long kotak juga. Tabuk kita panggil. Tabuk. Ada panggil. Maka iaitu tak makruh, hanya wajib kerana bagi long kotak. Jika ditakut binatang buah seperti telah tertulis sebut kenyataan. Habis itu. Dan sunat dihantarkan kepala jenazah di kaki kubur. Bila nak turun. Sunat dihantar kepala jenazah di kaki kubur. Dan sunat dikeluarkan kita daripada pengusungnya pada pihak kepala. Kita nak tubik. Jadi kita tak tu tubik ke kepala dulu. Mayat lah. Ya gini. Kalau kita tak dapat tu bukan akik tu. Akik pergi ke kepala. Berarti tak boleh suruh mayat. Bukan kata akik 4 orang sambut 4 orang bawah tak. Bukan. Bukan cara. Akik ni timur pas sore-sore. Jadi gigi kita. Jadi kepala dulu. Waktu buang tu tubik kepala dulu. Dan dimasukkan ke dalam kubur dengan diholakan kepala. Waktu kepala dulu. Itulah cara dia.
Dan sunat ditutupkan kubur dengan kain. Jadi buat kita ni tikar lah. Kita kata tikar. Pada ketika dimasukkan mayat pada. Dan jika ada mayat laki-laki sekalipun. Habis. Dan sunat yang memasukkan mayat ke dalam kubur itu laki-laki juga. Orang yang juga nak buat turun mayat tu berjati lah. Dan jika ada mayat perempuan sekalipun berjati lah. Ada juga nak turun mayat berjati lah tu. Supaya usung juga lah. Ketika dia tak. Dan sunat yang memasukkan mayat ke dalam kubur laki-laki. Maka yang aula memasukkan dia ke dalam kubur itu yang aula pada semayakan dia dulu. Tertib email tadi lah. Lebih aula. Tetapi yang terlebih fakih didulukan di sini. Kami apa anda pekoh. Atas yang tua. Lagi terlebih hampir. Lihat tu. Dan jika ada mayat tu perempuan, maka suaminya terlebih aula pada memasukkan dia pada lain. Kalau mayat tina tu laki mulai untuk masuk mayat. Dan jika tidak baginya hak pada disemayakan dia sekalipun. Jika tidak hampir masa jimuk dengan dia pada ketika hidup. Maknanya dia dah sungai lama dah. Dia panggil tidak hampir masa jimuk dengan dia dengan mayat perempuan itu pada ketika hidup dulu. Tapi waktu mayat ni kalau mati pun kena dia juga, kena laki-laki. Bukan orang lain dah. Kemudian maka didahulukan mahramnya, yakni yang haram berkahwin dengan dia, perempuan. Hal ni mayat betina dah bahas ni. Kemudian maka sahaya yang laki-laki. Kemudian maka yang mamsuh. Mamsuh ni yakni yang dipotong zakat dan 2 biji. Orang laki-laki tapi bagai tak ada, batal tak ada. Begitu. Kemudian maka yang majbuk. Majbuk ni yang dipotong zakatnya juga. Tak ada batal lah. Betul dah. Wah tak ada. Wah ada. Orang tak ada. Kemudian maka yang khasi. Khasi ni hak. Wah betul. Yakni yang dipotong bijinya juga. Ya kalau mamsuh ni habis belaka. Majbuk ni batal tak ada, buah dah. Khasi ni buah tak ada, batal dah. Kemudian maka asabah yang harus berkahwin dengan dia. Kemudian maka keluarganya yang tak memsakaikan dia. Kemudian maka orang ajnabi yang soleh. Dan sunat keadaan yang memasukkan itu gasal seorang ataupun 3 apa tengoklah. Jadi dia 3 yang golek ke ya seorang dia payah. 2 tu tak silap nak 3 dengan sekira hajat. Habis itu. Dan sunat dibaca oleh yang memasuk mayat ke dalam kubur ni. Ingat ni kalau dia mau suruh kita turun mayat dalam kubur nak baca gapo mulut kita ke bergerak saja tipu dia. Ya kena ingat ke doa-doa dia tu. Ni doa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jatuh ya sallallahu alaihi wasallam. Baca tu ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dan sunat ditambah kepada doa barang yang berpatut dengan hak. Tambah lagi tak apa. Seperti dibaca. Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah wa wasi' lahu fi qabrih. Baca lah. Karena telah waris orang yang dibacakan tersebut tetap akan ditandakan dia, diangkatkan Allah Ta'ala daripadanya akan azab 40 tahun. Masya Allah. Telah waris ni sirah warada ni. Sirah tamrid. Sirah tamrid dia bagi. Maknanya hadis tu nak pergi ke sahih tu tak lah. Warada. Ada waris hadis mengatakan orang yang hak awak sana itu Tuhan akan azab 40 tahun. Seperti berkata Syekh Hafni. Dan sabda Nabi pada siapa ambil daripada tanah kubur pada ketika ditandakan mayat dengan tangan. Tanah kubur ambil dengan tangan. Cekak. Artinya pada ketika nak ditandai. Lepas tu. Dan dibaca atasnya inna azanna. Berarti tak kubur. Kadang-kadang setengah dia boleh sodak. Sodak wasir kan. Lagi hello. Hello ke apa kat aku tak. Orang hello tu kita cekak ambil sikit tanah tu. Baca inna azanna boleh tu kelai. Tapi kalau kok tempat tanah-tanah liat tu dia kepak halo tu guru, halo tu imi, halo tu lebah. Macam ni. Ada setengah tu dia buh dalam kayu kita singgung cuma tangan tu guru. Tangan tu imi.
Boleh dah kayu dah keladi ya bos sikit. Dia suka pergi tu baca. Baca ni dia nak azalah. 7 kali. 7 kali. Dan dijadikan dia serta dengan mayat. Boleh mayat pula di dalam kapal. Tanding dalam kubur lah. Ataupun di dalam kubur. Di situ. Ada orang tu duk buat dekat tempat dia ambil ni. Tidak diazabkan demikian mayat itu di dalam kubur. Hak tu hak waradah. Ada kita nak kalau kitab syarah Jama' Fathul Wahhab bawah tu bawah ke satu tu. Faidatun ukhra rawatil Tirmizi 'anin Nabi anna man kataba hadza du'a wa da'anahu baina sadril mayyit. Hak ni tulis. Hak ni tulis. Hak belum pada tu dah. Faidatun. Ni panjang juga dah. Qala man akhadha min turabil qabri halad dafni bi yadihi. Hak ni hadis ni tengok kita ambil muhakkik je. Hadis dia tu atas di bawah tersebut tu. Tapi dan hadis di atas itu kata muhakkiknya lam arah musnadan wala aslanahu. Hadis ada asal. Bukan kita kata orang yang tahqiq kitab menjadi milik Fathul Wahhab. Sebab kitab ni dah tahqiq, kitab bagus kan. Jadi muhakkik kitab menjadi milik Jama' ni menjadi milik Hasyiah Jama' Fathul Wahhab ni. Dia kata hadis ni aku tidak melihat akan tepat sandangan hadis dan juga la aslalahu. Hadis tak ada asal. Tak ada asal hadis ni. Dan sunat dihantarkan dia di dalam kubur atas lambungnya yang kanan dan makruh atas lambung yang kiri. Bawah kedua. Yakni seperti kelakuan orang tidur lah. Kerana hadis riwayat Al-Bara' bin Azib bin katanya telah bersabda Rasulullah, apabila engkau datang tempat berbaring engkau, hendaklah engkau berwuduk sebagai wuduk engkau kena semaya. Kemudian hendaklah engkau berbaring atas lambung kau yang sebelah kanan. Kemudian hendak engkau baca Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Dia atas tidur tu lah. Dan wajib dihadapkan dia akan mayat kiblat. Mayat masa kita tanya mesti hadap kiblat. Jangan hadap naik muka dia. Jangan terletak. Maka jika ditandaikan dia membelakang kiblat ataupun dilintang ni tidak meletak, bukan benar. Dan jika kedua kakinya ke kiblat sekalipun, dan saja haram. Pada waktu kena wajib dibongkarkan, kena gali semula. Selama belum lagi berubah. Orang tandai mayat muka hadap ke langit, kena gali. Kalulah baru-baru. Gali tukar semula. Tandai kiblat. Nampak dah. Tapi kalau tahu pak seminggu dah tak payah gali. Kerana seminggu ni kena busuk lah, berubah lah. Yang berubah bukan nanti hancur, bau. Berubah. Dan sunat dilekatkan mukanya dan dua kakinya kepada jidah kubur. Jidah kubur. Rapatlah lekat. Dan dibongkokkan dia sedikit supaya jangan tersemam. Sebelah muka tersemam. Tersebut di dalam nihayah dan dibongkokkan dia. Dan tersebut dalam tupuh hingga ada lah ia hampir daripada kelakuan orang rokok. Dan di sana akan belakangnya mayat dengan bata yang belum dibakar, yang panggil bata tanah. Atau tak bakar apa lagi lah. Dan umpamanya supaya jangan terlentang atas belakang, takut terletak turun. Jadi kita sana selit tepi, sebalik. Dan dihantarkan di bawah kepalanya satu bata ataupun batu atau tanah. Dan dikenakan dengan pipinya yang kanan kepada. Kemudian daripada disisingkan kapal pada pipinya. Supaya ada laknya dengan kelakuan mereka yang ada ia pada sehingga merenahkan diri. Kemudian maka diuraikan segala ikatan kapal. Kain putih kita ikat, kita rombok. Bila kita letak, kita selik situ, selik sini. Atau rombok biar. Dan wajib ditutupkan lahak. Katuk dengan papel dah tak? Setengah-tengah bata. Rubel dengan bata
yang belum dibakar ataupun lain papai seperti tanah, dan ditutupkan liang. Dan jika dihantarkan mayat di dalam kubur yang tidak liang dan tidak lahak, dia kata lahak ni tepi, kalau liang ni tengah, tapi saya panggil liang lahak. Apa dah? Dia kalau kata lahak ni tepi, liang ni lebih tengah, tapi sebelah tengah tu liang lahak, dia gabung dua. Jadi kita kata kubur ni gali saja, lahak tak ada, liang tengah tak ada. Dan dikamuh dengan tanah atas badan mayat. Guru, kamu gitu ya? Kamu nemu? Nas jaya hari. Tak boleh. Kerana menghinakan mayat. Tak boleh. Demikianlah difatwa oleh Syekh Ramli dengan hari tersebut. Dan sunat dirahub segala orang yang hadir di sisi kubur akan 3 rahub tanah. Rahub ni gauk. Orang duduk kubur tu ambil gauk. Tanah 3 kali. Dicampur ke dalam kubur pada pihak kepala mayat. Tapi kena baca lah. Dibaca pada raut yang pertama, minha khalaqnakum, haub. Dan dibaca pada rahub yang kedua, wa fiha nu'idukum, yang kedua. Boleh tanah. Dan dibaca raut yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Haub. Hak tadi tu, hak inna azana 7 kali. Hak nak buat selik tu. Hak gauk, hak nak buat kamu tu, suku. Kemudian maka dikamuh kubur dengan tanah. Patut kamu lah. Dan sunat ditinggikan kubur qadar sejengkal. Bila kita kamuh lah qadar ni, kubur sangat mana? Sejengkal dengan tanah. Lebih kurang. Supaya diketahui kubur. Nak kenal. Dan diziarah dan dihormati. Bila orang kenal, diziarah. Kerana kubur Nabi ditinggikan dia umpama qadar sejengkal kubur Nabi. Demikianlah malaikat jika ditandaikan mayat pada negeri kafir. Kalau tandai tempat demo tu kena bersama lah, takut demo duduk gali pula. Maka jangan ditinggikan kubur. Kamu sama lah. Tersahwi kena. Bahkan disamakan supaya jangan melintangi oleh kafir. Takut kafir memang hidup buat azab, duk kecing, duk bodah tu kan. Tak boleh kan? Apabila kembali muslimin. Seperti kata Syekh Mutawalli. Demikian lagi jika ada kubur itu pada tempat yang takut digali kan. Itu sama juga. Kerana dicurikan kapal ataupun seteru. Dan umpamanya seperti berkata Syekh Asnawi. Alah itu juga dia kata. Disamakan juga. Dan dihubung oleh Syekh Azra'i dengan dia pula barang yang apabila mati ia pada negeri bid'ah. Mati tempat ke bid'ah. Bersama kubur. Dan takut daripada digalinya. Dibinasakan hormatnya. Dia mau gali, dia mau duk hina banyak. Jadi kita kamu sama lah. Tak sampai tinggi kubur. Dan jika ditinggikan kubur mayat dan diratakan tanahnya itu, aula daripada ditamungkan dia. Pihak ditamung. Kubur ni kita perata, kita akik sedekah. Ibarat mudah kita buat seperti mana orang kita nak tanah kakung. Akik selalu sama gitu. Kalau kata ditamung tu tak sih, tamung. Buat sebuah ngarang tanah ubi tu. Akik naik bertinggi. Itu tak sih kata. Ya kubur ni sunat kita akik sedekah. Akik lagu mana? Akik bira naik sikit, tengah bersama. Itu. Tapi orang setengah ni, yang kai setamung jadi tinggi gitu tak. Dia kita kata, seperti goh unta. Goh unta. Tak belakang. Tak sih lah tu. Tak mau. Kerana kubur Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar diratakan tanah. Tapi rata tu dia akak naik juga. Bukan disama ni dia tak akak. Dia beza ibarat. Dia rata dia akak. Lepas tu dia sama. Itulah cara-cara dia. Habis itu. Dan sunat didiruhkan kubur dengan air sejuk lagi suci lepas pada tanah. Kita berhati tak? Teka talqin kan? Kubur. Sunat tu. Dengan air sejuk lagi suci. Kerana mengambil sempena dengan rahmat. Dia panggil mengambil tafa'ul. Dan sejuk tempat mayat. Ada dalil tak tu? Tu kita tak ada lagi dalil.
Waktu kita tambah suku dah, kalangan mazhab. Panjang huraya tu. Ada di bawah. Setelah dikebumikan mayat, maka disamakan tanah kubur, maka disunat memercik air dan menjiruskan air atas kubur. Antara dalilnya, satu, hadis musnad Imam Syafi'i. Hadisnya Rasulullah SAW memercikkan air atas kubur anaknya Ibrahim. Beliau meletakkan anak batu di atasnya. Itu dalil. Itu kita dah buat dalil dah, cuma kita tak cari. Tengok air batu. Lepas tu dah lagi tu 3 hadis yang kita sebut lah. Sekali dengan pendapat ulama dalam 4 mazhab bab memercik air atas kubur. Jadi boleh. Hak ni kita nakal daripada kesilapan Wahabi yang kita tulis ni. Lepas tu kita letak sini. Nasabah dengan kitab cara ni kita letak sini. Itu dah lah. Kalau kita buka kitab je kita tulis kesilapan Wahabi tu, hak ni sama lah. Cuma kita pindah tak sini. Munasabah tajuk kita ni jiruh air tak kubur. Lepas tu tengoklah hadis apa pendapat fuqaha dalam mazhab Hanafi, kita sebut 2 buah kitab. Dalam mazhab Maliki dan kitab Syarah Al-Khalil ada sebut di situ. Mazhab Imam Syafi'i itu 1, 2, 3 kitab Hawi Kabi Hak Mawardi dah sebut. Imam Nawawi Majmu' sebut. Asnan Matalik Zakaria Ansari pun kita sebut 3 buah. Kitab yang keempat kitab Iqna' ibaratkan dengan terjemah dan muka surat. Kitab yang kelima Asnan Matalik Hawashi Syekh Ramli. Kitab yang keenam pula Nihayah Syekh Ramli sendiri. Sebab ini nas ni ibarat. Mazhab Al-Sadatul Hanabilah pula tu kitab Muni semua. Patut ada lagi lah kitab-kitab lain tu. Mungkin kasanya dalam kitab tersebut panjang lagi. Pendek katanya hak jiruh air tak kubur ni boleh. Itu. Kita tengok mata di atas. Kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, selama tidak turun hujan yang memadai. Kalau hujan dah tak apa lah. Hujan duk lubak, untuk bila basah habis kita imai tak tahu lah. Ketal. Kita dah jiruh lagi, jiruh apa? Itu Ibn Hajar kata. Dan hari dirus, hatulah ya. Dan hari dirus dengan air najis. Tak boleh. Biaking. Kerana menghinakan mayat. Boleh. Dan makruh dipercik air mawar. Kitab tukar boleh. Bukan maru, mawar, air bunga mawar. Boleh tu jadi ra dulu. Air mawar, air bunga mawar atas kubur. Kerana binasakan harta dan tidak haram ya, tak apa. Makruh. Kerana dikerjakan dia bagi kerana khandak yang sahih. Iaitu meliakan banyak. Sebab kata makruh tapi tak haram. Dan supaya berhadap atasnya segala orang yang ziarah kubur, kerana baik bau tempat tu. Dia bau sedap. Bukan sedap. Sedap lah ke mana. Bunga mawarnya bau nak manis masih gitu ya. Dan kerana inilah dipilih oleh Syekh Subki bahawa apabila dikosak dengan yang sedikit daripadanya itu akan hadir melekat kerana sukanya akan bau-baunya baik, maka tidak makruh. Kalau pada kita jiruh sikit apa? Ambil air mawar sikit jangan banyak. Tu tak makruh tu boleh. Kita kosak. Yang melekat ni kalau bau sedap je mari. Suki kata dia. Hadir melekat kerana suka akan bau-bau yang baik. Bau sedap melekat suka. Kita sendiri pun sudah pakai wangi kau. Yang melekat hadir. Sudah. Habis. Dan sunat dihantarkan batu keliki atas kubur. Iaitu batu keliki tu. Batu yang halus-halus. Batu kecil-kecil. Dia panggil batu keliki. Kita tak kecek batu ni. Batu kecil-kecil. Tak atas kubur. Ada dalil tak? Tengok hadis di bawah. Kerana hadis disebut dalam kitab Musnad. Bahawa Rasulullah memercikkan air kubur anak Ibrahim, beliau meletakkan anak batu. Hadis tadi, hadis hak sebut belum mendapat jiwa. Hasbah batu tu. Dan sunat dihantarkan batai taman yang hidup atas kubur, pocok. Batai ni bukan batai humi merah, pelepoh.
Namun faham betul-betul batal tamak tebal juga tu. Fikir okey. Tu pandai. Ambil pelepah dia tu. Tapi dalam kitab kata batal tamak. Faham betul-betul saya tu. Dia panggil jari ni pelepah tamak. Pelepah ni daun dia buat tubik. Apa ni? Tajam sikit pocok tu lah. Demikian lagi pohon selasih. Tadi. Dan umpamanya daripada segala perkara yang basah, benda hidup lah. Batu bab pelepah tamak tu hadis bawah ada. Hadis sahih dah. Hadis bawah tak ada. Tu insya-Allah dia betul sendiri lah, tu sendiri. Hadis hak sahih kedua. Ada nas belaka hak pelepah tamak hak batu nese. Maka masuk pada yang tersebut itu pohon bersim dan segala tumbuh-tumbuhan yang basah, yakni yang hidup. Maksud basah tu yang hidup. Kerana sekalian itu mengucap tasbih, maka diringankan seksa banyak dengan barakat tasbih. Sini dah Ibnu Hajar sebut dah kita Tuhfah kata hari kita duk campur upuk takubur. Upuk takubur kita Tuhfah sebut. Kitab lain tak ada jumpa mana. Dalam kitab Tuhfah tu hari kita cabut upuk atas kubur kerana hak bagi banyak. Sebab upuk tu istighfar tasbih bagi banyak. Pak kita lerah licin minyak dia tak sih. Ada pun kalau kita kerak potong, humi dia ada lagi tak apa, tebah suku, cabut suku. Lepas tu kalau kita bunuh pun seperti kita mematikan akan tumbuh itu juga, mana kita melupakan hak bagi banyak. Ya tak sih. Tebah tak apa, tebah licin. Hak tu boleh. Lagi tak tu pas sebut kata hari tu. Hak tu panggil hak tu untuk mengucap tasbih bagi banyak. Buka tasbih. Bawah tu panjang huraian tentang bab pendapat mazhab Imam 4 ni tentang pocok pelepah tamak atas kubur tu panjang huraian. Hal ni juga kita ambil dalam kitab hak kita tulis tu, hak kesilapan Wahabi juga letak sini. Panjang tu. Ibarat hak Arab kan dengan Jawi dalam kitab Rajak Kesiak dalam Pak Mazhab situ. Sunat diletakkan batu nisan di kubur mati. Batu nisan. Sekat tu dululah, bangun lagi. Kita ni esok dah habis. Kita ni habis esok dah. Mungkin betul-betul esok kan, atau apa tengah hari esok. Tapi kalau nak habis sebelah tengah hari tu kita kena main mati saja ya. Syarah tu lagi banyak tak boleh. Dia panjang sangat syarah. Bacalah insya-Allah esok tu pagi. Sunat diletak batu nasi di kubur. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala lana qulubana ja'ala a'malana khalisatan liwajhika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.